Puan satu ni. Ni tak makan ni time diet. Okey, burger. Kau nak burger apa? Kenapa dia tak ada telur ayam dia? Air dia ambil kat sana air kau. Kau punya burger apa? Cheeseburger? Cheeseburger. Okey, aku ni beef and bacon. Pasal dia punya air. Manis gila. Aku try tak macam. Manis gila. Tak boleh, otak aku tak boleh masuk. Manis sangat. Dia ada daging, dia ada beef bacon. Allahu Akbar. Buat pasal kalori, anggaran lah dalam otak saya. Burger dia mungkin ni dalam 100 lebih, beef bacon semua dalam tak sampai 100 pun. Lepas tu termasuk roti, lepas tu dia ada cheese cair dia ni. Cheese dia pakai cheese cair lah. Kenapa dia pakai cheese cair? Pakailah cheese yang betul. Kita nak cheese yang betul-betul. Bau dia, bau bacon sedap gila. Bismillahirrahmanirrahim. Total termasuk air 2 burger. Kau pakai air apa? Ha? Heaven and Earth. Heaven and Earth punya air, dia punya air. Saya punya lemonade. Mungkin dia terletak gula banyak kot. Sebab cuba check kat internet, dia tak ada buat pasal dia punya nutrition fact sangat. So kita orang datang dan pilih lah tengok. Daripada segi protein, saya boleh tengok dalam 20 ke 30 gram protein. Kalori saya dah cakap dalam 400 ke 500 macam tu. Paling tinggi pun mungkin 500 lebih lah kalori dia, tak banyak pun. Okey, sedap puas hati. Mungkin sebab dia banyak daging, tapi dia letak yang cair ni buat aku muak sikit. Dia yang penting makanan tu buat kita kenyang. So bila kenyang kita tak akan rasa nak makan banyak. So bila kita tak rasa nak makan banyak, lepas tu kita kawal kalori intake dengan lebih mudah. Bagi saya, kalau sekali makan tu makan dalam 500-600 kalori, tapi dia buat itu dalam 6 jam 5 jam. Tapi sebab mungkin bahan-bahan dia menyebabkan juga tak boleh makan macam banyak sangat satu hari lah. Mungkin sehari sekali. Jom kita buat video macam ni. Cuba nak menggalakkan korang untuk tidak cut makanan atau mengelakkan makanan. Sebab sekarang banyak orang mengalahkan makanan. Dia gemuk ke daripada disalahkan makanan. Makanan tak salah. Sebab saya makan semua benda. Tapi saya berpadu-padu. Tapi satu, sebab dia tak ada pilihan air kosong. Biasanya kalau korang terjadi, saya galakkan minum air kosong. Sebab makan dia lah berminyak. So saya tak galakkan korang makan macam ni dengan air manis. Air kosong tu lah. Kali ikut menu dia kata ini buatan tangan. Ini yang korang nampak refill tau. Yang ini buatan tangan ni lagi manis daripada yang ini. Bermasa ini buatan tangan dia letak gula banyak gila. Ya Allah ya Tuhanku.